Bos Adib dah tua. Ada itu dia tengah, okey dia tengah berlumba dengan saya. Dia orang tua kan. Tengah berlumba ni. Saya dah masuk G6. Dia cakap dia tegur saya berhenti sekejap. Dia panggil saya, berhenti. Saya kata kenapa Dia lupa dia sekarang gear berapa. Dia cakap, jap. Wan, Wan Kediang, jap. Awak ni. Awak bos Adib. Tak, saya terlupa tadi. Saya petik gear berapa. Apa tu saya kata tu gear 3 tau. Abang Adib lupa petik gear 4. Apa tu okey, terima kasih. Oh tu bos sambung balik. Sampai gear pun dia tak tahu. Diorang ni abang kakak. Budak Dayak Syarah. Semua saya tapau malam tu. Kita waktu tu game main dekat Gong Badak. Gong Badak dekat jalan ni. Bukan Paka tu, alamak mana aku tidur tu Cempeling Cempeling tak silap. Cempeling ke apa Apa yang tempat aku tidur Cempeling, Campartot. Tak tahu Jalan dekat, okey jalan tu budak dari EXR dalam 40 biji motor. Kita main longgok. Main longgok malam tu. Benda ni tak diwar-warkan Main longgok. Okey, main longgok. Okey, dah okey budak Adib 40. Saya dengan Ryan wakil. Wakil daripada Baling Kedah, 2 orang Faris. 2 orang, saya dengan ni. Pak Juni masuk Masuk. Sekejap, saya usah sekejap. Diorang tutup lagi, Diorang tak pandai. Baguslah, biar diorang tak pandai. Diorang tak pandai, tak apa. Mana diorang Tak ada pula diorang Alhamdulillah juga diorang tak pandai. Mana Sepertinya mana? Tak ada. Diorang tutup. Okey. Saya pun berlumba. Itu kat situ yang kat jalan Gong Badak udang kena. Kat Cendering. Cendering, betul Cendering. Kat situ yang dia kena. Kat Teluk Cempedau. 18 tiang. Waktu tu Adib joki. Shaz Golden Fly. Waktu tu Adib joki. Adib kena abang kakak. Kena teruk. Saya fly, dia kena. Tunjuk apa ni? Dia kena. Lepas tu dia basahkan saya, dia buang saya air. Itu dia nak bagi kena tank kan. Dia nak bagi air tu kena dalam saya punya karburator. Wih, nasib baik Nasib baik saya tempat tutup plug dengan tutup minyak sekejap. Saya ke depan tu saya berhenti tepi sekejap, saya tutup minyak. Saya tutup minyak sekejap. Lepas tu dah 5 minit saya bagi diorang gerak. Saya bagi diorang gerak, diorang 4 orang. Okey, alhamdulillah. Diorang saya pun tutup minyak, diorang pun gerak. Nasib baik perjalanan tu berjalan lancar. Motor celir lagi lauk. Si penguin tu bawa. Abang kakak jangan percayalah si penguin tu. Penguin tu dah badan besar. Badan besar macam tu, rider apa benda. Dia mana pandai bawa. Lagi. Okey, saya bukan nak kencing lah. Okey, bos Adib dah tua. Ada itu, dia tengah berlumba dengan saya. Dia orang tua kan. Tengah berlumba ni. Saya dah masuk G6. Dia cakap, dia tegur saya berhenti sekejap. Dia panggil saya, berhenti. Saya kata kenapa Dia lupa dia sekarang gear berapa. Dia cakap, jap. Wan, Wan Kediang, jap. Awak ni. Awak bos Adib. Tak, saya terlupa tadi. Saya petik gear berapa. Apa tu saya kata tu gear 3 tau. Abang Adib lupa petik gear 4. Apa tu okey, terima kasih. Oh tu bos sambung balik. Sampai gear pun dia tak tahu. Izanis. Apa kakak bayangkan? Si penguin tu tak lagi telah lah si celai tu. Kerana berapa belas tiang katanya. Biasalah abang kakak. Bila padan joki ni, saya video tak ada. Saya tak suka benda-benda video ni. Saya biarlah saya dengan orang kata saya je tahu benda ni. Benda ni Ryan pun banyak tahu abang kakak. Ryan banyak tahu. Ryan banyak tahu. Saya kata Ryan, abang Adib lupa dia tak tahu petik gear berapa. Waktu saya kata ada biasalah Ryan dah tua. Kadang-kadang lupa.